Kanta Kompos adalah satu inovasi AR/VR yang bertujuan untuk mempermudah teori, mengukuh amali dan memperkayakan pameran pelajar secara interaktif dan imersif. Ia adalah modul yang direka untuk subjek fotografi seni bina yang dipetakan dengan subjek lukisan terukur. Subjek ini berlandaskan 3 CLO utama yang terdapat 3 fasa, di mana yang pertama pembelajaran dan pemahaman teori dan teknik. Yang kedua, pelajar aplikasikan apa yang telah dipelajari dalam fasa penghasilan bahan dan material. Dan yang ketiga, yang akan digunakan dalam pameran portfolio hasil mereka kepada komuniti. Ia dirancang bagi menangani 4 isu utama yang dikenal pasti. Bagi menyelesaikan masalah ini, telah berlaku 3 lapisan pengintegrasian AR dan VR mengikut ketiga-tiga fasa pembelajaran pelajar. Melalui modul ini dilihat bahawa pembelajaran menjadi lebih efektif. Ini dibuktikan dalam pencapaian CLO attainment yang mencapai sehingga 100% berbanding semester-semester yang lepas. Dengan penggunaan alat pembelajaran Kanta Kompos, pelajar dapat memahami dan mengaplikasi teori dengan lebih berkesan di lapangan. Kemudian, dengan adanya ruang kolaborasi maya, pelajar menerima maklum balas lebih baik dan dapat membangunkan bahan dengan kualiti lebih tinggi sepanjang semester. Dan yang ketiga, impaknya apabila terbinanya pameran portfolio imersif, pelajar dapat membentangkan dapatan dan penyelidikan dengan cara yang lebih interaktif dan menyeronokkan, menjadikan informal transfer knowledge kepada komuniti lebih berkesan secara bersekemuka dan juga secara maya. Impak kepada pelajar dilihat dalam beberapa aspek, iaitu dalam peningkatan kemahiran, peningkatan sikap pelajar dan peningkatan dalam penghayatan pembelajaran. Dan inovasi ini mempunyai potensi impak kepada masyarakat umum melalui pengkomersialan dan penggunaan di luar kelas.